Assalamualaikum, salam reformasi, salam madani. Berjumpa kita lagi dalam rakaman video Arman Kebenaran. Okey tuan-puan, isu yang sangat panas sejak daripada pilihan raya Negeri Sembilan baru-baru ini, iaitu isu laporan RCI Tabung Haji ataupun Lembaga Siasatan Diraja tentang isu ketirisan dan penyalahgunaan kuasa di dalam pengurusan tabung haji yang berlaku sejak awal 2014 sehinggalah membawa ke tahun 2022 dan yang mana sedang hangat diperkatakan. Okey tuan-puan, sebenarnya dalam video saya kali ini saya membawakan anda kepada beberapa komen yang saya dapat daripada tokoh-tokoh tempatan, daripada terutama tokoh agamawan tempatan daripada negeri Melaka. Iaitu kali ini saya bawakan temu bual secara ringkas saya sepetang bersama Dr. Ustaz Muhammad Nizam dan juga saudara Rafi Ibrahim ataupun dikenali sebagai Cikgu Rafi. Kedua-dua mereka ini adalah boleh dikatakan sebagai tokoh tempatan daripada negeri Melaka yang mana saya bawakan khas di dalam video saya kali ini. Okey tuan-puan, sebelum itu jangan lupa kepada yang baru menyertai video ataupun live saya dalam Arman Kebenaran, bolehlah subscribe channel saya, bantu saya dengan subscribe channel saya dan jangan lupa like, share dan komenkan. Okey tuan-puan, semoga apa yang kita usahakan ini, yang kita perjuangkan ini mendapat keredaan Allah dan yang paling penting mencapai dan juga memberi manfaat kepada semua orang. Okey tuan-puan, jom kita saksikan sedikit temu bual saya bersama dengan Dr. Ustaz Muhammad Nizam dahulu. Okey, tentang isu RCI tabung haji ini tuan-puan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, nak tanya apa pendapat Ustaz tentang isu RCI tabung haji ni Ustaz? Okey, berkaitan dengan isu RCI tabung haji ni, maknanya kalau kita lihat dia bermula daripada tahun 2014 hingga 2020. Yang mengesahkan bahawa ada krisis kewangan yang serius. Maknanya kalau kita lihat dalam laporan RCI tabung haji tu, dia menjurus kepada kepada 5 perkara. Iaitu yang pertama, ketidakupayaan aset dan liability. Kemudian yang kedua, amalan perakaunan kreatif. Kemudian yang ketiga, ada campur tangan politik. Yang keempat, kelemahan akta tabung haji itu sendiri. Kemudian yang kelima, pelaburan yang dilaburkan oleh ahli lembaga pengarah tabung haji itu sendiri mendatangkan risiko. Cuma hari ini saya nak beri penekanan satu je, yang saya amat kesal lah kepada RCI yang telah dikeluarkan oleh tabung haji, RCI tabung haji yang telah dikeluarkan tempoh hari. Maknanya dalam dapatan itu yang menunjukkan bahawa tentang implikasi perundangan pembayaran zakat di dalam tabung haji itu sendiri. Maknanya dapatan laporan RCI tabung haji itu mendedahkan bahawa terdapat pertikaian yang serius mengenai urus takbir syariah, khususnya yang membabitkan status pembayaran zakat pendeposit bagi tempoh 2016 sehingga 2019. 2016 hingga 2019. Yang mana isu utama yang nak dibangkitkan kat situ bukanlah jenayah kecurian wang, tetapi sebaliknya melibatkan isu teknikal hukum. Maknanya ditukar dari segi akad pelaburan itu, iaitu akad mudharabah ditukar kepada akad wadiah yad dhamanah. Maknanya kalau kita lihat akad mudharabah tu merupakan rakan kongsi pelaburan. Manakala akad wadiah yad dhamanah tu simpanan dengan jaminan. Maknanya dekat situ laporan RCI menunjukkan ada tujuan tersembunyi yang dibuat oleh pihak pengurusan supaya apa? Supaya tabung haji tadi tu bebas menukar ataupun menggunakan keuntungan pelaburan secara mutlak tanpa perlu mendapatkan kebenaran rubul mal ataupun dipanggil sebagai pendeposit lah.
iaitu kita lah yang menyimpan di tabung haji tadi tu. Termasuk juga bagi membiayai subsidi haji ataupun dipanggil sebagai financial assistance, ataupun dalam sikantannya dipanggil sebagai hafiz, yang semakin lama semakin membengkak. Jadi itu telah ditegur oleh Bank Negara, yang mana Bank Negara telah mengeluarkan amaran bahawa pengurusan zakat di bawah akad wadiah yaud dhamanah tu tadi tak selari dengan amalan yang sedia ada. Sebab sebelum ini amalan yang sedia ada yang diamalkan oleh tabung haji itu sendiri, iaitu menggunakan akad mudharabah, iaitu akad pelaburan. Jadi berbanding dengan akad wadiah yaud dhamanah. Maka dekat situ timbul tentang status zakat yang dikeluarkan oleh pendeposit. Maknanya, adakah zakat yang dikeluarkan oleh tabung haji itu tadi mewakili pendeposit, ataupun zakat yang dikeluarkan oleh tabung haji itu tadi berbentuk zakat perniagaan. Kan, maknanya kalau kita lihat dalam bila dah ditukar daripada wadiah kepada akad wadiah yaud dhamanah tadi tu, daripada mudharabah kepada akad wadiah yaud dhamanah, maka dekat situ dah bertukar. Maknanya struktur akad wadiah yaud dhamanah tu tadi telah bertukar menjadi peminjam. Siapa peminjam? Tabung haji. Kemudian yang memberi pinjam siapa? Pendeposit. Jadi kita sebagai pendeposit memberi pinjam kepada tabung haji. Maka zakat yang dibayar oleh tabung haji ketika itu pada tempoh RCI yang dibuat tu, iaitu daripada tahun 2014 sampai 2020 tu, dikhususkan kepada 2014 sampai 2020 itu, maknanya zakat itu dikira sebagai entiti zakat tabung haji korporat. Maknanya tak dikira sebagai zakat peribadi penyimpan. Maknanya kalau sebelum ni kita di war-war, kita dimomokkan bahawa penyimpan tabung haji itu telah dikeluarkan zakat oleh tabung haji. Tapi bila isu ni timbul, bagaimana dengan kita sebagai pendeposit tadi tu, dalam jangka masa yang tersebut zakat tadi tu tak dikeluarkan. Maka siapa nak bertanggungjawab kat situ? Kan, maka dekat situ melibatkan hukum tadi tu, yang mana sekiranya kita sebagai umat Islam lah, dan kita sebagai umat Islam yang berpegang kepada rukun Islam tadi tu, iaitu melunaskan kewajipan zakat, maka kalau dalam hal ni kita tak rasa satu bentuk kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak pengurusan tabung haji yang lepas, yang telah didapati dapatannya oleh RCI tu, yang telah dilaporkan, maka itu masalah bagi kita. Jadi sepatutnya kita kena menuntut kan, supaya pihak-pihak yang bertanggungjawab tadi itu mesti diambil tindakan yang tegas. Sebab ini melibatkan isu agama, melibatkan isu umat Islam, melibatkan pendeposit, orang yang nak pergi menunaikan haji. Maka itu perlu diberi perhatian. Dan kalau maknanya kerajaan mesti ambil tindakan yang sewajarnya lah, yang sepatut, yang selayaknya diberikan kepada orang yang telah menyalahgunakan wang tabung haji tadi tu untuk kepentingan peribadi atau kepentingan segelintir sebahagian puak tadi tu. Jadi saya harapkan supaya isu ni dapat diselesaikan. Saya minta jugalah kepada semua ahli parlimen kan, jangan kita bila nak dibahaskan RCI kita keluar, tapi dalam masa yang sama kita menabik dada kononnya kita ni merupakan orang yang memperjuangkan agama, memperjuangkan bangsa, tapi bila nak dibahaskan tentang RCI itu tadi, tentang kepentingan umat Islam, orang Melayu sendiri yang lebih kurang ada 10 juta lebih kurang pendeposit yang mendepositkan duit dalam tabung haji tadi tu, maka kita keluar. Mana tanggungjawab kita sebagai pemimpin yang dilantik oleh masyarakat? Jadi inilah sepatutnya ruang dan peluang yang mesti digunakan oleh semua pihak. Khususnya pihak-pihak pembangkang tadi tu yang mengatakan bahawa dia lah merupakan satu kumpulan yang melaung-laungkan Islam kan, melaung-laungkan Melayu. Tapi bila sampai masa kita nak berbahas, kita nak berbincang, nak cari jalan penyelesaian bagi nak menyelesaikan masalah
tabung haji ni tadi, mana kita pergi? Kan? Jadi kita janganlah jadi sebahagian daripada orang yang cenderung kepada kezaliman, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam Al-Quran. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Allah kata, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Maknanya jangan kamu cenderung kepada orang zalim, nescaya kamu akan disambar oleh api neraka. Maknanya buat zalim pun tak boleh, apalagi kita cenderung kepada orang yang buat zalim. Maknanya apabila melibatkan isu penipu, isu tabung haji, melibatkan isu duit tabung haji itu tadi, merupakan satu kezaliman, merupakan satu ketidakamanah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai orang yang dipertanggungjawabkan untuk memastikan tabung haji itu tadi berjalan dengan baik, memastikan umat Islam tadi itu dapat menunaikan haji dan sedikit sebanyak dapat memberi pulangan yang baik kepada pendeposit tabung haji. Jadi saya rasa itu saja pendapat saya tentang RCI tabung haji ni. Okey, soalan tambahan doktor. Adakah isu memberi dividen dengan menggunakan kaedah magic accounting, kan, apa pendapat ustaz lah tentang perkara ini? Adakah dibolehkan? Maksud saya, perlakuan yang tidak benar itu menghalalkan cara, boleh ke? Oh, itu dalam Islam begitu tidak dibenarkan sama sekali. Maknanya kalau benda tu tadi tidak menguntungkan, tapi kita buat sesuatu magic untuk menampakkan benda tu tadi untung, seolah-olahnya kita ni, dalam orang kata kita ni tak pandai berniaga, tapi nak tunjukkan kita pandai berniaga, kita buat, akhir sekali kita telah mengambil hak orang lain. Maka itu yang Islam larang dia tu. Maknanya jangan jadi umpama Robin Hood kan. Kan Robin Hood dia curi harta orang kaya kemudian dibagi pada orang miskin. Maknanya lagi segi cara tu tadi nampak macam betul, tapi sebenarnya salah. Sebab apa? Sebab dia mengambil hak orang tadi tu secara zalim kemudian dibagi kepada orang lain. Jadi itu memang Islam tadi tu melarang sama sekali kita membuat suatu kezaliman, sama ada kepada orang Islam ke, ataupun kepada orang bukan Islam tu, ataupun kepada semua manusia. Memang Islam tu tadi diturunkan untuk tidak menzalimi antara satu dengan yang lain. Okey, itu dia kupasan daripada Dr. Ustaz Muhammad Nizam. Okey, dia menjawab sebenarnya saya bertanyakan 2 soalan saja, tapi alhamdulillah dia mencerahkan dan menjelaskan panjang lebar, terutama tentang isu zakat, yang mana kita tengok dalam masa beberapa hari ini tak ramai orang yang menyentuh tentang isu ini. Sebenarnya permasalahan ini sebenarnya lebih berat daripada apa yang kita lihat yang sebelum ini. Beberapa perkara yang boleh dikatakan dah berat, akan tapi ini lagi berat, lagi terperinci dan melibatkan akidah, tuan-puan. Okey, jadi kita sambung. Ada sedikit lagi soalan yang saya bertanyakan kepada beliau. Okay, Ustaz, ada satu lagi soalan, ialah berkaitan tentang baru-baru ni Ahli Parlimen Langkawi ada mendedahkan tentang perkara yang berlaku beberapa tahun yang lepas, iaitu membawa jemaah haji daripada sekumpulan tertentu yang mana menggunakan fast track. Maksudnya isunya potong kiu lah, atau mengambil kota orang. Jadi apa pendapat Ustaz? Okey, jadi kalau menurut kalau pandangan saya lah berkaitan dengan isu yang dibangkitkan oleh MP Langkawi tempoh hari dalam perbahasan RCI di Parlimen tempoh hari, menunjukkan bahawa sebab salah satu daripada syarat wajib haji tadi tu adalah istita'ah. Apa makna istita'ah? Maknanya seseorang itu tadi berkemampuan untuk melaksanakan ibadat haji dan selamat perjalanan pergi dan balik. Maknanya kalau perjalanan tadi tu pergi dan balik selamat, tetapi orang tadi tak mampu, contohnya belum lagi sampai masa untuk menunaikan haji, maka dekat situ tidak tak sampai lagi konsep istita'ah tadi tu. Jadi walaupun kita nak melakukan ibadat tetapi dalam masa yang sama jangan kita mengambil hak orang lain. Maknanya kita menidakkan hak orang lain yang sepatutnya pergi masa tu, yang sepatutnya dapat, tetapi kita ambil. Disebabkan kita ada pengaruh ke, kita ada kita ada hubung kait dengan seseorang dan sebagainya, jadi menyebabkan kita dapat pergi. Maka kalau kita lihat dalam konsep istita'ah tadi tu yang diletakkan oleh para ulama dalam syarat wajib menunaikan haji, maka tak sampai lagi.
Maknanya bila tak sampai lagi, timbul persoalan adakah haji yang kita buat itu tadi mabrur, iaitu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau dalam masa yang sama kita nak buat baik, kemudian perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, iaitu kita zalim pada orang, maka kita buat, maka jawapannya pada saya lah. Dan dari segi zahirnya menunjukkan bahawa haji yang dibuat tadi itu tidak mabrur. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima. Sebab apa? Sebab kita menzalimi orang lain. Kan? Alangkah kalau kita pergi haji sendiri pun, kita guna duit kita sendiri pun, tapi dekat dekat Arafah kita maki hamun orang, semasa tawaf kita maki hamun orang, kan? Mana nak datang dia punya makbul tadi tu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Okey, nampak? Ini pendapat beliau tuan-puan, Dan bagi saya amat bersetuju tuan-puan, kerana apa, niat yang baik itu tidak menghalalkan cara tuan-puan. Okey, so itulah dia untuk video saya kali ini. Okey, dan sekarang kita tak maaf, ada gangguan mesin jahit pula tiba-tiba kat sebelah. Okey, sambung tuan-puan. Okey, orang rumah saya baru lepas beli mesin jahit, dekat Shopee, TikTok, kan? Jadi dia excited, dia lupa suami dia sedang buat rakaman live. Tak apalah, mungkin ada sedikit gangguan bunyi tadi, kan? Okey, so apa kita teruskan? Okey, sebelum saya tamatkan video, okey, kita lihat pula apa pula komen daripada saudara Rafi bin Ibrahim. Beliau ini merupakan sekarang menyandang jawatan sebagai pengerusi Tekun Corporation, dan juga merupakan pesara guru yang berkhidmat dalam bidang kependidikan hampir 30 tahun. Okey tuan-puan, jom kita saksikan apa komen Cikgu Rafi tentang isu RCI ini, terutama tentang pemimpin dan juga para ahli parlimen yang terpaling berjuang tentang Islam dan Melayu. Akhirnya apabila diajak berbahas tentang isu ini, ramai-ramai keluar daripada Dewan Rakyat. Jom kita tengok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, nak tanya sikit cikgu pendapat tentang isu RCI tabung haji yang dibentangkan dalam parlimen kemarin, dan 1-2 hari ini hangat tentang isu apa dikatakan tentang isu ini. So apa pendapat cikgu tentang apa tindakan yang telah dilakukan oleh segelintir ahli parlimen semasa pembentangan perbahasan tentang RCI tabung haji? Pertama, terima kasih atas temu ramah ini. Pertama, saya merasakan sangat kecewa lah di atas sikap yang diambil oleh pihak pembangkang, terutama daripada Parti Islam dan juga komponen daripada parti tersebut yang keluar daripada Dewan tanpa membahaskan satu pun isu yang berkaitan dengan RCI, yang bagi saya isu yang paling penting dan mustahak bagi umat Islam dan bangsa Melayu yang menjadi deposit yang menjadi pendeposit tetap kepada tabung haji ini. Jadi saya rasa amat tergilanlah dengan situasi yang berlaku di mana belum pun dibahaskan mereka dah keluar atas alasan Perdana Menteri tidak hadir. Saya rasa bukan isunya Perdana Menteri pun semua sedia maklum bahawa dia dalam keadaan sakit, baru lepas menjalani pembedahan. Jadi saya fikir inilah masa yang sesuai untuk pembangkang duduk di dalam parlimen dan membahaskan hal ehwal yang berkaitan dengan simpanan orang Islam di Malaysia ini. Jadi yang paling menyedihkan saya ialah di mana situasi tersebut diadakan sidang TikTok di luar daripada Dewan. Yang ini saya rasa amat memalukanlah sebagai pembangkang yang dibayar gaji oleh rakyat. Jadi saya sangat yakin bahawa kalau pembangkang ada, bolehlah dibahaskan. Cuma dapatan yang saya dapat di luar ialah bahawa hanya kerana nak menyelamatkan kawan yang mungkin terlibat yang berkaitan dengan isu-isu yang timbul, masalah yang timbul dalam RCI tersebut, menyebabkan mereka tidak mahu membahaskan secara langsung penglibatan rakan-rakan pakatan mereka dalam pilihan raya baru-baru ini. Jadi ini sangat mengecewakan bukan saja saya yang juga pendeposit tabung haji, malah rakyat, terutama orang Melayu dan orang Islam. Dan mereka sebenarnya bergantung harap kepada parti pembangkang ini untuk memperjuangkan nasib mereka, terutama hal-hal yang melibatkan simpanan atau pendeposit dalam tabung haji ini.
Sadanan cikgu lah, apa pendapat cikgu tentang apa seterusnya yang patut dilakukan oleh kerajaan. Adakah kita perlu mengambil tindakan dengan tegas dan cepat, dengan segera, ataupun diadakan lagi satu lagi RCI untuk memanjangkan lagi isu yang berlaku ini? Saya rasa kita perlu ada satu lagi RCI untuk menyiasat siapakah insan-insan ataupun individu yang terlibat yang menyebabkan skandal terbesar umat Islam dalam negara ini. Jadi saya yakin selepas ini kerajaan akan bertindak secara proaktif untuk mendakwa pula mereka yang terlibat dalam isu-isu yang melibatkan penyelewengan ataupun creative accounting tadi yang menyebabkan kerugian besar kepada tabung haji. Baik, nampak? So ini dia tuan-puan. Okey, alhamdulillah kita telah mendengar pendapat daripada dua orang tokoh tempatan daripada negeri Melaka. Ni iaitu Dr. Ustaz Muhammad Nizam dan juga Cikgu Rafi Ibrahim. Okey. So tuan-puan, itulah dia sedikit komentar dan saya akan bawakan lagi beberapa lagi temu ramah saya dengan beberapa tokoh lagi dan juga daripada para ahli agamawan dan juga ustaz-ustaz AJK surau dan juga orang kebanyakan orang marhain yang biasa saya akan bawakan lagi dalam live saya yang seterusnya selepas ini. So jangan lupa teruskan subscribe, teruskan follow saya di dalam channel Amal Kebenaran ini. Begitu juga saya berada di Muka Buku dengan nama Arman, di TikTok saya ada nama Arman Kebenaran dan juga di Thread dan juga di X. Okey tuan-puan, itu saja untuk live saya kali ini, live video saya kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam rakaman live saya yang seterusnya. Ya, apa-apa pun yang penting tuan-puan, salam reformasi, salam madani. Yang penting apa tuan-puan? Lawan, tetap lawan. Assalamualaikum. Okay, masalah tabung haji ni satu masalah penipuan yang amat nyata lah. Ya, sebagai saya pencarum pada penabung kepada tabung haji ni rasa macam ditipu selama ni. Ya, selama ini kerajaan kata keuntungan dan memberi bonus kepada semua kaki tangan itu adalah satu penipuan yang nyata lah. Ya, jadi saya minta sebagai rakyat biasa yang menyimpan duit dalam tabung haji, minta kerajaan ambil tindakan kepada mereka-mereka yang membuat penipuan inilah. Ya, jadi saya rasa macam tertipu selama ni mengatakan keuntungan bonus. Jadi saya minta kerajaan terus ambil tindakan kepada mereka yang terlibat dan bawa ke muka keadilan, dan kita nak yang benar. Kita nak sesuatu yang benar, beri penjelasan kepada semua rakyat Malaysia. Ya, itu sajalah harapan kepada saya sebagai penyimpan kepada tabung haji kita. InsyaAllah. Ini duit orang Islam yang nak menabung, nak pergi mengerjakan haji, tetapi telah dimanipulate, dibuatkan macam-macam lah. Jadi kita nakkan pengadilan. Itu saja ya. Okey. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih Pak Din.